Jadi sebab itulah semangat Kampung Sungai Baru ini adalah merupakan suntikan semangat kepada saya, dan insya-Allah saya akan terus lawan kezaliman-kezaliman yang digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk merampas hak. Jadi macam benda ni sendiri bagi saya lah juga salah satu usaha yang kemungkinan boleh menjadi elemen untuk menakutkan rakyat. Tapi perkara ini semua faham bahawa insya-Allah bukan saya seorang, tapi ramai di Malaysia ini insya-Allah tak akan takut dengan apa-apa ugutan, apa-apa tekanan, dan insya-Allah kita akan terus berjuang. Saya turun di Kampung Sungai Baru, tapi saya juga telah turun di jenjang masyarakat Cina dan juga semua masyarakat. Ini bukan perjuangan Melayu sahaja, tetapi perjuangan untuk semua kaum. Jadi bagaimana pula Seksyen 145 ni dihidupkan balik oleh pihak berkuasa? Saya nak tanya kerajaan Madani ni, apakah perancangan selepas ini? Sebab katanya nak reformasi dan akan meletakkan hak rakyat untuk berhimpun tu secara fokus kepada, mereka telah pun mengumumkan beberapa kali bahawa rakyat adalah bebas untuk berhimpun secara aman. Kenapa pula mereka membenarkan pertuduhan ini diteruskan? Saya minta dia orang jawablah, sebab mereka juga suka mengatakan mereka boleh buat reformasi dan sebagainya. Tapi kenapa Seksyen 145 ni terlepas pandang?